Jam tangan daripada emas, orang lelaki boleh pakai tak? Dia kata jam tangan yang dibuat daripada emas, orang lelaki boleh pakai tak? Emas yang diharamkan atas lelaki ialah emas kuning dan emas putih yang berasal daripada emas kuning. Faham? Yang ada kandungan emas kuning di dalamnya haram pakai. Nampak? Okey? Kalau tidak ada emas kuning di dalamnya, tidak haram pakai. Okey? Kat mana diharamkan lelaki memakai emas, memakai sebagai perhiasan badan. Adapun menjadi alat, maka tidak diharamkan. Okey, kalau jadi alat. Seorang laki-laki di zaman Nabi, dia masuk dalam satu peperangan, terpotong hidungnya, ditetak oleh pedang musuh. Putus hidung ni. Lalu dibuat pembedahan, dia letak besi. Zaman dulu mana order 1400 tahun dulu, dia ambil besi. Gerak besi, dia lekat di hidung. Kemudian berkarat besi itu, jadi sakit hidung dia. Karat besi, bahan diujang. Lalu ditukar dengan emas. Dan Nabi takrir, Nabi tidak melarang. Maka fahamlah ulama daripada hadis itu, ada pun yang dilarang menghiaskan badan dengan perkakah emas. Faham? Seperti perempuan pakai rata emas dan sebagainya. Maka termasuk perhiasan emas bagi laki-laki yang dilarang ialah jam daripada emas atau tali jam daripada emas. Faham lagi? Yang ada khilaf ulama ialah gigi-gigi dalam enjin itu adalah emas. Di luar tidak ada emas, stainless steel, talinya kulit, gigi dalam, benda-benda kecil dalam, alat-alat perkakah emas. Ada khilaf ulama. Sebahagian besar mengatakan haram, sebahagian lagi mengatakan tidak haram, kerana tidak ada nak menghiaskan apa-apa, orang pun tak nampak, tidak ada kebosaran apa-apa. Faham lagi? Jadi kalau mu tanya ni jam hok di luar tu emas, atau tali emas, itu memang haram. Kerana itu perhiasan yang zahir. Tak boleh. Faham?